Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Dog Production. Bersama aku lagi Yip yang akan menjadi host untuk Dog Channel ni. Dan untuk korang yang masih lagi tak tahu apa itu Dog Production, Dog Production mensajikan konten berkaitan dengan dark side, storytelling dan juga based on true story. Dan kepada korang yang sukakan konten-konten kami, jangan lupa untuk follow semua social media aku. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi tu. Dan korang apa tunggu lagi? Let's go. Let's go. Let's go. Shut up. So guys, macam korang semua tahu, konten aku sebelum ni lebih kepada bercerita pasal viewer punya dark side, sahabat aku sendiri, cerita pasal sukan punya dark side, dan juga cerita pasal kes yang budak-budak kartun Kirby tu kan. So guys, untuk konten kali ni, korang rasa aku akan berceritakan pasal apa? So guys, untuk konten kali ni aku akan menceritakan pasal sebuah dark side yang menggerikan. Okey, yang di mana cerita pasal pasangan kekasih yang diakhiri dengan tragedi yang sangat tragis. So guys, aku mulakan cerita dengan seorang lelaki dan seorang perempuan bercinta hampir-hampir setahun, dan keduanya berumur dalam 26 tahun, dan lelaki itu didapati info dia berasal daripada Singapura. Dan kejadian ni terjadi di Bali guys, di Bali, Indonesia. Dan guys, kalau korang nak tahu guys, okay, masa awal-awal bercinta memang sangat-sangat sweet, dan orang kata apa, memang manis lah, sampai semut pun naik atas badan. Guys, percintaan diorang ni guys hampir setahun guys, yang dimana tiba-tiba lelaki ni dia jadi macam bertukar arah, yang dimana dia rasa hubungan diorang ni dah tak boleh nak bertahan lagi. Dan di situlah terjadinya percurangan. Lelaki ni dia curang, dan adalah sedikit kantoi apa semua kan. Dan perempuan ni, perempuan mana guys yang suka kena curang? Tak ada perempuan yang suka kena curang atas muka bumi ni guys. Dan benda ni jadi salah faham, ataupun benda ni jadi pertengkaran. Dan guys, pertengkaran pada awal-awalnya biasa je guys, tapi semakin lama benda ni semakin jadi lagi tegang guys. Benda ni jadi lagi tegang, yang di mana guys, lelaki tu dia cekikkan dia punya awek ni guys, sampailah awek dia ni meninggal guys. Guys, kau nak tahu dia punya cekik tu anggaran dia adalah 10 minit hingga ke 15 minit guys. Betapa lamanya dia cekik, betapa azabnya dia rasa waktu tu guys. Dan kalau korang nak tahu bila perempuan tu meninggal guys, kau tahu apa lelaki tu buat? Lelaki tu dia balut dengan satu kapet dan dia letak dekat penjuru rumah. Dan kau tahu, dia timbuskan mayat awek dia tadi tu dengan timbunan mainan guys. Korang rasa betapa kejamnya dia tu kan? Tapi yang lagi pelik guys, benda tu bertahan selama 5 hari. Yang di mana 5 hari tu, kau tahu tak, lelaki ni buat macam tak ada apa guys. Dia buat macam hidup macam biasa. Sedangkan dekat dalam rumah dia tu, dekat rumah sewa dia tu dekat Bali, ada mayat awek dia. Tapi dia buat macam tak ada apa guys. Dia hidup macam biasa kan, keluar pergi makan, balik mandi, tidur macam biasa. Sedangkan dekat rumah dia tu ada mayat awek dia guys, tapi dia buat macam tak ada apa guys. Memang tak olok-olok siap cakap kau. Lepas tu guys, kau bayangkan selama 5 hari tu, ada satu hari tu guys, dia bawa awek lain dekat dalam rumah tu, yang di mana waktu dia bawa awek lain yang ada dekat dalam rumah tu, dalam rumah tu masih ada lagi mayat awek dia guys. Kau bayangkan engkau dah bunuh orang, and then kau buat macam lain clear, macam tak ada apa. Contohlah kan, kalau engkau ni pembunuh, lepas kau bunuh orang,
kau mesti nak clearkan mayat tu daripada tempat tu, ataupun kau larikan diri. Tapi waktu lepas kau bunuh, kau buat macam tak ada apa. Sangat-sangat pelik Dan aku rasa benda ni ada berkaitan juga dengan mental yang rosak, guys. Mayat awet kau masih ada lagi kat rumah, kau boleh ajak perempuan lain lepak lagi kat rumah tu. Memang tak olok-olok, guys, cerita tu. And then bila lepas daripada 5 hari tu, guys, tiba-tiba arwah awet dia tu punya abang call adik dia, tak angkat-angkat. Bila tak angkat-angkat, abang dia jadi macam risau. Abang dia nak tahu macam mana keadaan adik dia. Adik dia tengah buat apa, adik dia dekat mana. Abang dia risau sebab call tak angkat-angkat ni. And then nak dijadikan cerita, abang dia pergi ke rumah sewa dia orang tu. So bila abang dia pergi ke sewa rumah dia tu, abang dia cari, dan abang dia ada terbau satu bau busuk yang sangat-sangat busuk, guys. Okay, kau tahu tak, ni cerita berbalik kepada belakang sikit. Kau tahu tak, masa dia tengah nak balut mayat tu, and then sebelum dia nak timbuskan mainan-mainan dekat atas mayat tu, dia pasang air purifier tu. Kau bayangkan, nak bagi hilang bau. Tapi dia punya bodoh, dia punya bingai, selama 5 hari tu dia buat macam tak ada apa-apa. Air purifier tu boleh rosak siap daripada sedut bau busuk mayat tu. And then nak dijadikan cerita, guys, abang dia datang dan abang dia cari sampailah terbau satu bau busuk ni, guys. Dan abang dia buat spot check apa benda semua, dan akhirnya abang dia terjumpa mayat adik dia yang ditimbus dengan ribunan mainan, guys. So, guys, sebagai seorang abang, apakah kau rasa bila kau tengok mayat adik kau yang diselubungi kapet, yang ada timbunan mainan, dah tak bernyawa, guys? Kau bayangkan, sebelum ni elok je, sihat walafiat dia jumpa adik dia, tapi kali ni dia jumpa adik dia dalam keadaan menjadi seorang mayat, guys. And then tak lama lepas tu abang dia buat laporan polis, dan sebelum 24 jam lelaki tu dah pun kena tangkap sewaktu lelaki tu nak larikan diri, guys. Gila, kau dah lah bunuh awet kau. Lepas tu kau boleh lepak 5 hari macam tak ada apa. Lepas tu dah kantoi baru kau nak lari. Kau ni gila ke apa tu? Kalau kau lari awal-awal kan senang kan, untuk orang nak buat kerja apa semua. Ini tak, engkau ni jadi macam 5 hari tu kau biarkan mayat tu dekat rumah, guys. Ini bukan cerita pasal kejam Syah, ini cerita pasal jijik tu. Kau boleh hidup dekat dalam rumah yang ada mayat, dan kau buat kehidupan kau macam biasa, guys. So, guys, ending daripada cerita ni, guys, aku just nak cakap dengan kau, kalau kau nak kenal orang, pastikan kau kenal betul-betul, guys. Okay, ini percintaan tak sampai setahun lagi dah boleh melibatkan pergaduhan yang sampai membunuh. Maksud aku, kau jangan bagi harapan yang terlalu tinggi. Kalau kau ni baru bercinta dengan dia, guys, kau pun belum kenal lagi isi hati dia, kau belum tahu lagi hati budi dia, dan kau jangan terus bagi harapan kau yang tinggi dekat lelaki. Tak kisahlah mana-mana lelaki pun, guys. Okay, tolonglah jaga diri korang. Sebab apa? Korang ni perempuan, korang ni makhluk yang lemah, yang sepatutnya lelaki kena jaga kau, bukan lelaki menghambakan kau dan lelaki menyakiti kau. Itu yang kau kena tahu. So, guys, itu saja untuk konten kali ni. Dan kepada korang yang sukakan cerita-cerita pasal dark side ataupun storytelling yang berbau seram, okay, korang boleh tinggalkan ataupun korang boleh komen je, ataupun boleh hantar cerita korang dekat kita punya DM. So, guys, jangan lupa follow semua social media aku, dan guys, jangan lupa korang subscribe dan tekan notifikasi tu, dan kita jumpa lagi untuk konten seterusnya. Assalamualaikum.